Bawang benari Zapin, atas ada benari drone pula. Tak relate mat. Guys, hari ni aku nak bawa apa semua kita pergi tengok dekat Angkor guys. Ada apa dekat Angkor geng? Ada Carnival World Tourism 2025 dan ada pelancaran Visit Malaysia 2026 guys. Aku duduk sini senang sikit aku nak borak dengan hampa. Itulah Angkor Melaka geng. Event yang aku cakap tadi tu ada di sekeliling Angkor Melaka tu geng. Hampa boleh jalan-jalan, hampa tengok macam-macam event ada dekat sana. Dikatakan hampir 10 jenis event yang ada bertapak di sekeliling sini geng. Dekat bawah ada persembahan 1000 tarian Zapin. Dan bila tengok atas ada persembahan 1000 drone. Rancak mat. Lepas tu pula ada persembahan nyanyian daripada Datuk Siti. Oh of course lah, itu yang best mat. Lepas tu ada pesta konda kondi. Mana dia boleh buat pesta konda kondi? Dah puas ambil pesta konda kondi, aku nak tengok layang-layang yang menarik, layang-layang yang rare. Apa pusing ke sini? Dekat sana ada pesta layang-layang. Sama ada sini ataupun sini. Aku rasa dekat-dekat je, tak jauh mana pun. Lepas tu dia ada lagi Carnival Keusahawan Melaka. Macam-macam produk brand boleh pergi tengok geng. Yang paling best dekat sini ada pesta makanan 14 buah negeri. Makan percuma. Dan yang paling epic adalah Zeus datang juga geng. Apa boleh dapatkan macam-macam promosi kopi yang mereka tawarkan kat kita geng. Time ni lah apa nak beli produk Zeus kopi yang harga mur-mur. Mai dekat sini geng. Oh, satu lagi lupa kita kat apa. Dia ada satu lagi section bermacam-macam jenis fotografi yang hampa boleh tengok geng. Siapa yang budak belajar fotografi, siapa yang nak mencari idea, hampa boleh pergi tengok pameran fotografi. Memang sangat-sangat cantik, kreatif. Ada setengah gambar tu daripada handphone semata-mata. Padu tak padu skill orang kita ni geng. Boleh pergi tengok geng. Okey, untuk segala carnival yang aku cakap tadi tu semuanya bermula daripada 26 September hingga 30 September. Tapi aku sarankan hampa mai pada 2 hari yang epic, iaitu 26 dan 27. 2 hari epic ni memang sangat-sangat aku recommend hampa mai. 28, 29, 30 pun boleh, tak ada masalah. Plan dengan family hampa masing-masing. Okey, so siapa yang mai dia takkan rugi punya geng. So geng, kita jumpa di Angkor. Kalau hampa dapat aku, jangan lupa tegur aku geng. Aku ada dekat sana 26 dan 27. Alright, so mana lagi geng? Melaka lah.